laporan tabung haji telah keluar. Royal Commission RCI yang jadi ketuanya Tun dan Tun Raus, bekas Ketua Hakim Negara orang Rembau. Dalam laporan itu baca nanti bagaimana penyelewengan dilakukan oleh orang Melayu terhadap mereka yang simpan dalam tabung haji. Bukan Cina yang menipu Melayu. Melayu. Ya, sekarang sedang disiarkan. Tuan-tuan akan lihat bagaimana penipuan itu. Siapa yang menyelamatkan tabung haji? Bila dibuat RCI oleh zaman kerajaan Perdana Menteri Mahyudi Yassin, buat Royal Commission untuk siasat. Di antaranya terdedah dalam laporan itu, di antara yang menyelamatkan tabung haji itu ialah Menteri Agama kita, iaitu Mujahid Rawa, dan Menteri Keuangan yang menyelamatkan tabung haji itu ialah Lim Guan Eng. Apa orang Melayu nak kata sekarang? Hei, semua kena baca. Ini mencina, DP jahat, Cina. Apa ni? Kita tahu mana-mana kaum melakukan kejahatan, kita tak sokong. Mana-mana kaum yang lakukan kebaikan, kita sokong. Ada orang jahat, ada orang baik. Ada Cina jahat, ada Cina baik. Ada India jahat, ada India baik. Ada Melayu jahat, ada Melayu baik. Kita lawan yang jahat, yang rasuah. Jangan kira kaum. Barulah Malaysia akan berjaya sekarang dan pada masa akan datang.